Siapa? Ada orang pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat terharu pagi ini kerana saya tengok begitu ramai yang menyokong saya. Jadi InsyaAllah. saya rasa beban tu sangat berat bagi saya. Tetapi oleh kerana Tuan Syed Zahir bersama dengan saya untuk katanya kita bawa reformasi yang tuan-tuan telah perjuangkan begitu lama supaya Parti Keadilan ni dikenali sebagai Parti Reformasi. Jadi saya berterima kasih kepada tuan-tuan. Saya akan cuba melakukan apa yang terbaik untuk parti ini kerana saya rasa keikhlasan tuan-tuan dan puan-puan itu sangat terjelas di mata saya. Saudara pandang saya, saudara tengok saya, saudara pandang saudara dan tengok. Macam saya tengok saudara Rabi, saya tak tipu saudara. Tak tipu saya. Jadi saya tak ada, saya buat kerja supaya bukan perjuangan saudara untuk hari ini, tetapi perjuangan untuk cucu cicit kita. Sebab parti kita Allahu Akbar. satu landasan di mana harta negara ini adalah harta rakyat. Saya nak tentukan supaya kita kira semua harta negara, kita agihkan kepada kita semua sebab kita sama-sama memperjuangkan perkara ini. Jadi saudara-saudara, perjuangan bukan senang. Perjuangan mengeluarkan ada air mata, bukan saja peluh, darah. Tetapi saya tahu rakan-rakan sanggup berdiri di mana saja, di tepi longkang, di tengah stadium, di tempat yang polis menghalau saudara, tapi saudara berdiri teguh kerana saudara ada prinsip. Itu sebab perjuangan kita mesti ada prinsip. Kalau tak ada prinsip, bukan satu perjuangan. Jadi oleh sebab itu saya tidak nak bercakap panjang. Kita diuji bukan kerana cakap, tetapi diuji kerana hasil kerja. Jadi oleh sebab itulah kita mesti terus menjalankan kerja-kerja kita. Terima kasih banyak. Sama-sama.